Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Irfan bin Saleh, Nometri S71968 akan membentangkan tajuk peranan sumbangan tunai ramah STR dalam menangani inflasi dan kenaikan harga barang. Latar belakang kajian ini bermula daripada peningkatan inflasi yang berlaku selepas pandemik COVID-19 serta ketidakketentuan ekonomi global. Sebagai contoh, konflik di Asia Barat seperti peperangan antara US dan Iran telah menyebabkan ketegangan geopolitik di rantau tersebut yang membawa kepada kenaikan harga minyak dunia, yang mana bekalan minyak dunia sangat diperlukan bagi menjamin kelancaran logistik dan penghantaran bekalan bahan mentah, terutamanya bahan makanan bagi haiwan ternakan, iaitu ayam yang serit seperti gandum, jagung import yang memerlukan barangan tersebut diangkut menggunakan kapal. Apabila kos import meningkat, harga barangan keperluan Indonesia turut terkesan dan akhirnya meningkatkan kos sara hidup rakyat. Sebagai contoh, jika sebelum ini sebuah keluarga boleh membeli 2 kampik beras dengan RM50, kenaikan harga beras menyebabkan jumlah yang sama mungkin hanya mampu membeli 1 kampik beras dan beberapa barangan asas sahaja. Ini menunjukkan kuasa beli rakyat semakin berkurangan walaupun pendapatan mereka tidak banyak berubah. Bagi mengurangkan beban tersebut, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif di bawah payung ramah seperti jualan ramah, menu ramah, SARA dan juga STR bagi membantu rakyat mendapatkan keperluan asas serta menampung peningkatan kos kehidupan. Namun begitu, masih timbul persoalan sama ada bantuan yang diberikan benar-benar berkesan dalam membantu rakyat menghadapi kenaikan harga barang yang berterusan. Malah laporan dalam kajian ini menyatakan bahawa bantuan tunai mungkin hanya bertindak sebagai mekanisme sokongan sementara sekiranya inflasi terus berlaku dan kos sara hidup terus meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Taslim binti Muhammad Fadli, nombor matriks S70995 akan membentangkan tentang permasalahan kajian. Permasalahan kajian bagi kajian ini tertumpu kepada peningkatan kos sara hidup akibat inflasi pasca pandemik COVID-19 yang telah memberi kesan yang besar kepada rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 dan M40. Bagi membantu rakyat, kerajaan telah memperkenalkan inisiatif payung rahmah seperti jualan rahmah, STR, SARA dan menu rahmah. Walau bagaimanapun, keberkesanan inisiatif ini masih menjadi persoalan kerana kebanyakan penilaian yang dilakukan hanya memberi tumpuan kepada kesan jangka pendek. Selain itu, terdapat cabaran seperti kemampanan program, peningkatan kos operasi peniaga serta isu ketetapan penerima sasaran bantuan. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menilai sejauh mana inisiatif payung rahmah ini berjaya membantu rakyat dalam menghadapi inflasi, meningkatkan kuasa beli dan mengurangkan beban kos sara hidup di samping mengenal pasti cabaran serta ruang penambahbaikan pada masa hadapan. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Sarina Jeffrey, nombor matrik S70922. Saya akan membincangkan tentang sorotan literatur. Yang pertama adalah konsep inflasi. Inflasi ini merupakan peningkatan secara berterusan harga barang dan perkhidmatan. Ini menyebabkan kuasa beli pengguna adalah menurun. Faktor utama inflasi ini adalah peningkatan permintaan, kenaikan pengeluaran dan gangguan rantaian bekalan. Ini menyebabkan golongan berpendapatan rendah adalah yang terpaling terkesan akibat daripada inflasi ini. Yang kedua adalah kenaikan harga barang dan kos sara hidup, di mana harga makanan, bahan api, perumahan dan utiliti semakin meningkat.
Ini mengurangkan kuasa beli dan pendapatan boleh guna. Isi rumah perlu menanggung perbelanjaan yang lebih tinggi dan ini juga memberi kesan kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga adalah program bantuan tunai kerajaan. Ini merupakan bentuk perlindungan sosial untuk membantu rakyat dalam menghadapi tekanan ekonomi. Ini juga membantu untuk meningkatkan kuasa beli dan memenuhi keperluan asas. Contoh bantuannya adalah BRIM, BHH, BPN, BKM dan STR. Keberkesanan program ini adalah bergantung kepada jumlah bantuan, ketetapan sasaran penerima dan keadaan ekonomi semasa. Assalamualaikum, nama saya Nur Dato' Ashrinti Riza, nombor metrik S72296. Saya akan menerangkan tentang sumbangan tunai rahmah atau STR. STR ini dia merupakan bantuan kewangan secara langsung daripada kerajaan kepada golongan yang layak bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup dan juga kenaikan barang. Pada tahun 2026, kerajaan memperuntukkan sebanyak 1.1 bilion bagi pembayaran STR fasa 1. Bantuan ini dia memanfaatkan 3.7 juta isi rumah dan juga 1.3 juta warga emas tanpa pasangan. Selain STR, kerajaan juga turut melaksanakan sumbangan asas rahmah atau SARA. Melalui SARA, penerima boleh membeli barangan keperluan asas secara tunai tanpa menggunakan MyCard. Oleh itu, STR dan SARA boleh dianggap sebagai salah satu bentuk jaringan keselamatan sosial untuk membantu rakyat menghadapi tekanan ekonomi semasa. Seterusnya, STR memainkan peranan penting dalam membantu rakyat menghadapi inflasi dan juga kenaikan harga barang. Apabila harga makanan, utiliti dan juga pengangkutan meningkat, golongan yang berpendapatan rendah akan lebih terkesan kerana sebahagian besar dari pendapatan mereka gunakan adalah untuk keperluan asas. Dalam keadaan ini, STR membantu penerima menampung sebahagian daripada perbelanjaan harian. Namun begitu, STR tidak dapat menghapuskan inflasi ataupun menurunkan harga barang secara langsung. Peranan utamanya adalah untuk mengurangkan tekanan kewangan rakyat dalam jangka masa yang pendek. Berdasarkan kajian lepas, bantuan tunai lebih berkesan apabila jumlah bantuan sesuai jika penerima dipilih dengan tepat dan program dilaksanakan secara sistematik. Oleh itu, kajian ini penting untuk menilai sejauh mana STR ini benar-benar membantu rakyat dalam menghadapi kos sara hidup yang semakin meningkat. Saya Rohani Samira binti Rusli, nombor matris S71966. Kita akan lihat kepada metodologi kajian di mana metodologi ini adalah merupakan satu proses, satu kaedah ataupun satu strategi dan prosedur di mana kita akan menggunakan dalam untuk kita membuat sesuatu kajian kes untuk kita mengumpul, menganalisis dan mentafsir semua data dan menjawab semua persoalan kajian. So kita akan lihat kepada reka bentuk kajian di mana di dalam kajian ini kita menggunakan pendekatan campuran iaitu mixed method di mana ia menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Untuk justifikasi pendekatan campuran, kita akan lihat dari segi kualitatif iaitu penggunaan pendekatan kualitatif ni adalah untuk kita sebagai pengaji lebih memahami peranan STR untuk kita menangani isu kenaikan harga barang dan isu inflasi itu sendiri. So kita akan lihat kepada kuantitatif iaitu tujuannya adalah untuk kita sebagai pengkaji dapat mengukur perspektif, pandangan, perspektif ataupun sikap dan tingkah laku berdasarkan data numerik di mana kita akan menggunakan borang soal selidik melalui aplikasi Google Form. So kita akan lihat kepada sumber data kajian pula, iaitu di mana kami sebagai pengkaji di dalam kajian ini kami menggunakan data sekunder iaitu kami membuat penganalisisan dokumen ataupun kajian-kajian lepas. Seterusnya kita juga menggunakan data primer iaitu kami menggunakan borang soal sidik dan kami mengaplikasikan dia kepada Google Form di mana semua responden akan menjawab melalui dalam talian sahaja. Untuk prosedur pengumpulan data, seperti yang kita sedia maklum, untuk data sekunder, kami menggunakan
penganalisisan dokumen dan kajian-kajian lepas, di mana pada peringkat awal kami hanya menetapkan kata kunci seperti keberkesanan STR, tentang isu STR, tentang isu inflasi, dan kami menggunakan semua artikel jurnal yang berada di pangkalan data seperti Scopus ataupun Web of Science WOS, dan mengutamakan artikel yang diterbitkan pada 5 tahun terkini. Kemudian kami akan membuat proses penyaringan dan proses mengkategorikan maklumat, di mana setiap artikel jurnal yang berkaitan dengan inflasi kami akan kategorikan kepada bahagian sebelah kiri, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan inflasi kami akan mengkategorikan sebagai bahagian belah kanan. Okey, so kita akan lihat kepada dari segi kuantitatif, iaitu borang soal sidik, di mana borang soal sidik ni kami merangkakan berdasarkan objektif kajian itu sendiri. Kami mengedarkan seramai 30 orang, kami melibatkan 30 orang responden untuk menjawab borang soal sidik ini melalui aplikasi Google Form, dan tujuannya untuk kami mendapat maklum balas daripada responden dengan masa yang singkat dan cepat. Seterusnya, kita akan lihat dari segi aspek kaedah analisis data, di mana kualitatif kami menggunakan penganalisan dokumen dan kajian lepas, iaitu yang melibatkan proses membaca, meneliti dan mengkategorikan maklumat. Dari segi aspek kuantitatif pula, kami menggunakan analisis SPSS, iaitu Statistical Package for Social Science, di mana kami menganalisis semua data-data yang kami peroleh daripada borang soal sidik dalam bentuk sisian piawaian, analisis mean, analisis deskriptif untuk setiap kategori responden, data responden. Seterusnya, kesahihan dan kebolehpercayaan data. Dari segi kualitatif, kami menggunakan kepelbagaian sumber untuk memastikan data yang kami peroleh dan kami guna untuk kajian kami adalah tepat, lengkap dan jelas. Seterusnya, kuantitatif, di mana kami melakukan kajian rintis sebelum borang soal sidik diedarkan kepada responden. Kita akan lihat kepada etika penyelidikan, di mana di dalam kajian ini kami mementingkan prosedur penyelidikan etika dan sikap bertanggungjawab itu sendiri, dan kami tidak melakukan sebarang paksaan kepada responden untuk dari segi penyertaan, di mana responden ini secara sukarela, penyertaan mereka itu secara sukarela dan tanpa dipaksa. Seterusnya, sumber rujukan dinyatakan dengan betul, di mana sumber rujukan tersebut kami mengambil daripada pangkalan data yang sah dan sahih. Seterusnya adalah limitasi kajian, di mana kami melibatkan 30 orang responden dan di dalam kalangan mereka adalah penerima bantuan STR itu sendiri. Walaupun kami tak dapat untuk mengemukakan semua penerima STR, bantuan STR ini dalam populasi Malaysia, tapi kami masih mendapat wakil, iaitu seramai 30 orang responden. Dan kebanyakannya daripada penerima STR, bantuan STR itu sendiri. Seterusnya, kita akan lihat kepada sikap menjawab soal sidik, di mana mungkin ada 1/30 ataupun 20/30 yang menjawab borang soal sidik ini dengan ketidakjujuran, di mana mereka menjawab ataupun mempunyai pemahaman terhadap setiap item yang terdapat di dalam borang soal sidik ini tanpa menggambarkan realiti sebenar. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Bahagian dapatan kajian ini memfokuskan kepada profil dan analisis deskriptif melibatkan 30 orang responden. Kajian ini mempunyai sampel yang sangat seimbang, iaitu 15 lelaki dan 15 perempuan, sekaligus mengelakkan bias jantina. Zon umur dominan dipelopori oleh golongan berumur 20 hingga 45 tahun yang mewakili 60% keseluruhan responden. Dari segi analisis jantina, terdapat konsensusnya tinggi antara lelaki dan perempuan dengan jurang perbezaan mean yang sangat kecil. Akhir sekali, trend persepsi menunjukkan golongan berumur 20 hingga 45 tahun adalah kumpulan yang paling positif, dipengaruhi oleh faktor kematangan hidup dan kestabilan kejaya mereka. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian 4.4, analisis ujian one sample t-test. Ujian ini melibatkan 30 orang responden dengan nilai yang ditetapkan pada angka kosong. Hasil analisis menunjukkan nilai aras signifikan P kurang 0.001 yang bermaksud keputusan ini sangat signifikan. Oleh itu, hipotesis nol ditolak.
Dari segi skor, Q21 mencatatkan min tertinggi iaitu 4.633, manakala item Q11 mencatatkan min terendah iaitu 1.833. Kesimpulannya, semua item diuji terbukti mempunyai sumbangan yang signifikan. Selain itu, bagi bahagian 45 iaitu analisis ujian ANOVA sehala, kajian ini melihat perbezaan persepsi antara kumpulan responden pada aras signifikan alfa 0.05. Bagi dapatan utama, daripada keseluruhan 21 item instrumen, sebanyak 9 item didapati signifikan di mana wujud perbezaan pandangan yang ketara disebabkan faktor demografi, manakala 12 item lagi adalah tidak signifikan, menunjukkan pandangan yang seragam dan konsisten. Perbezaan paling ketara direkodkan pada item Q21 dengan nilai F sama 6.084. Sebaliknya, keseragaman tertinggi dilihat pada item Q17 dengan nilai F sama 0.160. Kesimpulannya, pada keseluruhannya, impak terhadap objektif kajian membuktikan bahawa faktor demografi hanya mempengaruhi aspek-aspek tertentu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan melihat bahagian perbincangan di mana saya akan menerangkan peranan semangat Tuan Rahmah dalam menangani inflasi dan kenaikan harga barang. Yang pertama, keberkesanan semangat Tuan Rahmah. STR ini membantu menjaga beban kos sara hidup bagi golongan pendapatan rendah, dan ianya juga dapat mengurangkan tekanan kewangan akibat inflasi kenaikan harga barang. Secara tak langsung, ini membantu golongan miskin dan miskin bandar menghadapi cabaran ekonomi. Kita juga boleh melihat daripada bantuan ini, ia meningkatkan kuasa beli penerima untuk memenuhi keperluan asas. Seterusnya adalah meningkatkan kuasa beli dan kesejahteraan, iaitu mengurangkan tekanan kewangan isi rumah yang pendapatan rendah, membantu penerima merancang perbelanjaan yang lebih baik, memastikan akses kepada keperluan asas seperti makanan, pendidikan dan juga kesihatan. Ini juga membantu meningkatkan isi rumah untuk memberikan keutamaan kepada utiliti, kesimpanan dan kecemasan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bahagian cabaran. Walaupun kita dapat melihat keberkesanan program STR ini, namun terdapat juga beberapa cabaran dan kekangan yang wajar diberikan perhatian untuk meningkatkan lagi keberkesanan program ini. Yang pertama ialah bantuan ini hanya bersifat jangka pendek. STR hanya membantu mengurangkan beban dalam tempoh tertentu sahaja, dan ini tidak menyelesaikan punca inflasi ataupun ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, ianya juga memerlukan peruntukan yang kerajaan yang besar, menyebabkan tekanan kepada kedudukan fiskal negara. Selain itu, kerajaan juga terpaksa mengimbangi bantuan rakyat dan pembangunan jangka panjang. Seterusnya, nilai bantuan tidak seiring dengan kadar inflasi. Kenaikan harga barang mengurangkan keberkesanan bantuan tunai. Nilai bantuan juga tidak mencukupi bagi setengah isi rumah yang mempunyai ahli tanggungan yang ramai. Selain itu, kuasa beli penerima semakin berkurang apabila inflasi masih meningkat dan menyebabkan berpotensi mewujudkan kebergantungan. Kesimpulannya, semangat Tuan Rahmah ini memainkan peranan penting dalam membantu golongan pendapatan rendah menghadapi cabaran ekonomi, dengan membantu mengurangkan beban kewangan dan tekanan psikologi serta meningkatkan kuasa beli penerima. Namun, STR ini lebih bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan punca utama inflasi dan peningkatan kos sara hidup. Oleh itu, STR ini perlulah disokong dengan dasar yang lebih holistik agar meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih berkesan dan secara mampan. Sekian, terima kasih.